Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan. Seterusnya, kita sambung lagi untuk part yang ketiga. Kita nak custom, contohnya untuk menu dalam data. Kita pergi bahagian menu, view column, okey, bilangan. Kita tambah auto compute, ambil initial value je lah. Okey, kita nak bilangan tolak 1. Bukan bilangan, this row number tolak 1. Okay, save. Fungsinya bila kita tambah, okay, dia akan tambah 1, 2, 3 dan sebagainya. Okey, labelnya adalah tajuk, image, tajuk, UX, level. Okey, level ni kita pecahkan kepada 2. Namakan sebagai enum iaitu sebagai user dan admin. Okey, done. Jadi bila kita buat nanti ada label. Okey, save dulu baru dia keluar. Kalau tak, dia tak keluar. Okey, label sama ada user ataupun admin ataupun kosong. Oh, satu lagi, all. Tambah satu lagi, all. Dan save. Okey, kalau kita lihat ni, level dia dalam bentuk button, kita boleh tukar drop down. Bawah ni dia ada drop down. Jadi kita kena pilih dululah terlebih dahulu. Okey, save. Okey, selesai berkaitan menu. Kita masuk pula dalam user. User, ID adalah key. Jadikan sebagai ID pengguna adalah key dan nama pengguna sebagai label. Foto dalam bentuk image ataupun thumbnail. Okey, yang wajib isi adalah nama dan ID pengguna. Save. Label pula dia ada 2 je. Tukar tag pada enum iaitu user ataupun admin. Okey, 2 je. Okey. Okey. Nama wajib dan ID pengguna adalah wajib. Okey, save. ID pun sama, kita nak auto je. Auto compute. Okey, unique. Tukar kepada row number tolak 1. Tolak 1. Save. Done. Okey, dah siap untuk user. Untuk laporan pula, ID adalah key, labelnya adalah tajuk lah kita buat. Issue long tag, catatan long tag, long pula, long tag. Tajuk tarikh. Tarikh adalah date, masa adalah time. Okey, tarikh kita nak auto compute. Initial value nya adalah today. Save. Dan kenapa kita buat tu? Lepas ni saya tunjuk masa pula adalah time. Auto compute iaitu now ataupun time now. Okey, save. Ignore second. Tak nak second. Okey, issue foto. Foto, thumbnail ataupun icon image. Buat samalah, thumbnail. Okey, disediakan oleh pula. Kita nak dia auto. Okey, biarkan dulu. Okey, kita save dulu. Okey, dah siap. Objektif long tag. Time, tajuk. Okey, save. Tiba-tiba dalam laporan ni, kita view source.
dalam laporan kita nak tambah laporan, view column, kita nak tambah data, dia ada view source, view table, view source. Kita nak tambah PDF, kita cari dalam laporan ni. Contohnya tiba-tiba kita nak tambah PDF, kita nak tambah URL. Bila kita tambah dalam ni tambahan baru lah. Ni tambahan baru. Bila kita tambah dalam ni, kita perlu regenerate. Pergi bahagian data, laporan, view column, regenerate structure, regenerate. Itu untuk custom data lah. Dan kita pergi sini, PDF dalam bentuk file, URL dalam bentuk URL. Okay, save. Okay, selesai untuk custom 3 data, iaitu laporan, menu dan user. Okay, itu 4. Yang ketiga, custom. Kita panggil custom data source. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita masuk dalam step yang keempat.